Jauh lagi kau punya high So kita ada Fariza and Zikri. Macam ni tu. Depan ni banyak tu. Perempuan ni beria Aku pun nak pakai inai sebab dah lama kat 2 tahun tak pakai inai tau. Gitu. Yeay, dapat inai. Kita orang ada dekat. Ni best seller dia. Nah, ni best seller dia. So, perempuan ni dah lapar. So, dah tinggal ni Dah separuh. pukul berapa sekarang? Mami nak sarapan. So, laksa Johor, Ni apa? Aku sebut mi wantan. mi wantan. Dan inilah kopi dia. Signature dia. Okey, mari. Wow. Oh. Wow. Fariza. Wait tu. Oh, kau takut biar aku depan kau. Biar aku depan. Ha. Sarah. 1 2 Tahu lagu Zikri. Lari, cepat. Tak bergerak dia. Lah engkau denganku. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Dar, tinggalkanlah. Tanah takut lah. Weh dia. Dia pakai lampu tunjuk tu je. Kita dah tahu. Baik tak payah. Kau jangan aku takut. Cuba. Kat sini dia mesti gelak kat hati. Tapi tak keluar ke suara batin aku. Takut weh. Lepas sini lah. Aduh. Dah tak nak. Okey, 7. 37 dah. Janji tak ada monyet. Ni pondok kuih ibu. Belum member kena kejar. Aku dah kahwin tapi tak ada anak lagi. Pandai. Hantar Zikri dah pergi sekolah. Let's go. Oi. Kalau ada bunga Lego aku nak. Wih, cermin. Kalau ada bunga Lego aku beli dekat Zik.
Huija. Wait ni. Tu. Ni. Tak nampak muka. Pukul 11. Oh, kita orang dah habis beli makan. Tak ingat. Okay, bye-bye. Yang kecil ke? Kesek. Wah. Michael Jackson. Kentang panjang. Kan. Wih, panjangnya. Panjang. Ha, gitu. Ha, Memang panjang betul. panjang. Sambung dekat rumah. Dah pukul 1 pagi tau. Gila lah ini. Marilah kita camping-camping. Dah lintas dah, masuk dah. Dah sampai Dewan Kahwin Lela. Kita orang tak tahulah jadi apa ini Nyambut tetamu je lah. Jaga betul. Jadilah apa Kita orang nak duit raya. Jadilah apa yang berguna hari ni. Tu hadiah kau Lela. Kau tak guna siap. Cakap-cakap tadi. Ci. Ia dibuktikan di tanah lapang anak ikan mati di tuba. Sudah terdengar baluan kompang. Itu tandanya pengantin dah pun. Alamak, dia tak dengar. Ikan melata di atas para bawa petantang untuk disagai. Bismillah kata pembuka bicara. Ya, selamat datang rombongan mempelai. Gambarkan apa indah bunga mempelai. Sit down. Kita orang jadi tur.
Okey. Salam berada. Okey. Boleh tak? Boleh. Okey, ada. Soalan lain. Dapat tu. Terima kasih. Okey. Bye guys. Kita orang makan dulu. Keluarga-keluarga terdekat daripada sebelah pihak pengantin lelaki untuk bersedia. Wih, kita dekat Asti NZR. Rindunya. Tengok view lah. Ya, banyak sangat untuk okey, bang, terima kasih di atas jawapan dan ucapannya. Itu dah tadi siapakah nama Nabi yang boleh Itu Uci. Itu Nabi Allah. Pantas. Wih, dapat hadiah. Dapat kad jemputan ke? Jadi saudara, Tengok. puji tidak teruskan lagi ya. Sebutkan saudara. Sebutkan apakah yang dikatakan dengan malam Macam biasa. 674546114 dan juga boleh membuat tempahan Yong Taufal juga di booth Yong Taufal kita. Dan kepada saudara juga yang ingin membuat tempahan daripada kami di Jalan Raya Islamik, bolehlah menghubungi kami di talian 017-760-3148 dan insyaAllah dengan izin Allah juga kita ada kekosongan yang Panggil je. Suka kau Tengok perangai Fariza. Aku excited kawan roommate aku semua macam dah dapat nombor masing-masing. pada sebelah pihak pengantin perempuan, adik-beradik ataupun keluarganya ya, dan juga ibu dia Puan Asmas, serta adik-beradik yang juga boleh dipersilakan ke singgahsana. Weh, cium lagi sekali. Cium. Tak, korang lah. Cium lagi sekali. Aku tak payah fix sangat tu. Elok-elok tau. Ha? Tengok perempuan ni. Okey, dah ada piring dah. Okey ni. Mestilah. Aku sini piring. Kalau tak piring. Jangan kau korek, Sul. Apa tu? Lalat. Weh, benam dia dengan krim. Benam. Lemas kau mampus kau. Lepas tu orang lain terambil. Kita letak kat sini biar orang tak ambil. Ini dia pengantin baru, lambat ya. Sarah. Baik kau cakap kuat sikit. Sarah, thank you datang. Bukan main tau budak dua orang ni. Geram je aku. Sul. Mengundang saya sebagai penyanyi Islamik untuk Baiklah, foto shoot outdoor. Sangat cantik rumah kampung Acik ni. Actually nenek lah. Ni pengantin nombor 2. Amin, insyaAllah. Kau nombor 3. Aku last lah. Ini apa? Tempat kita ni buat workout. Berlaku kekurangan di majlis saya. Untuk Sarah, terima kasih datang dari jauh. Semoga selamat sampai balik. Bukan ucapan ni patut dekat sana ke tadi? Aku cakap dengan dia tu. Bang, kat dah ucapan malah aku. Kat, okey. Nah. Kipas dulu sikit muka kau. Oh, tak langgar. Kau nak ambil gambar ni je apa? Biasa dah, raya je. Cepat. Kalau raya kawan-kawan sudah datang memang nak bergambar semua. Kalau raya ni datang sudah potong. Laju Imam, laju. Korang tak Kayu. Korang beritahu semalam aku potong. Walaupun demam aku potong. Tak apa ni. Dek lah kena marah. Go. Kita pergi belakang. Baik tu. Dek lah takut. Yes, kau kena memang. Wih, Suhana kau tengok. Cantik tu. Kau tengok ni. Buat apa dia ada fotografer? Tak adalah. Aku nak buat video je. Yelah. Oh, nak cantiknya Dek lah. Tu lah cantiknya. Cantik. Okay, satu. Yelah, it's a wrap. Ada tu kot. Terima kasih untuk sama-sama saya yang datang
datang jauh daripada Seremban, daripada KL, daripada Melaka, daripada seluruh negeri Johor, dan saya ingin ucapkan terima kasih kerana memudahkan di majlis saya pada hari ini. Dan saya minta maaf jika ada sebarang kekurangan dalam majlis saya pada hari ini, dan saya harap semua mendoakanlah majlis saya dan majlis yang lancar. Mendoakanlah semoga Rumah tangga kami bahagia hingga jannah, insya-Allah. Amin. Amin. Bye. Onyok. Bye Su. Bye. Terminal Larkin Central. Selesai dah majlis Deklar. Bye kawan-kawan Johor. Nanti jumpa lagi.